Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Wolf Logan bersama saya Tersasar Soul pula. Bersama saya Wolf Logan dan pendamping saya yang sudah lama tidak bersama saya dalam rakaman, Suren. Pada kali ini kita meneruskan lagi penerokan urban kita di Seremban, di sebuah rumah yang mana sebelum ni saya pernah singgah tetapi gagal membuat rakaman penuh kerana ada gelandangan yang tinggal di sini. Harap pada kali ini perjalanan rakaman kita lancar. Saksikan. Malas nak cakap banyak, panas. Assalamualaikum. Yang duduk sini genius ke apa? Saya nyamuk. Ni saya rasakan bahagian dapur. Rumah ni dikatakan telah ditinggalkan sejak awal 90-an. Tengok tulisan ni, tak pasti. Mungkin gelandangan yang pernah menumpang di sini yang tulis. Bagian barang-barang dapur yang masih tinggal. Tak pasti barangan yang original ataupun barangan, maksudnya barangan asal tuan rumah ataupun barangan yang dibawa masuk oleh gelandangan. Dia punya tabletop lama. Sayang sekali dah pecah. Banyak nyamuk guys. Ada pingat. Dia lama-lama Philips. Lama. Ni pingatnya dah tertanggal lah dia punya muka tu kan, punya tanda nama. Ni mungkin bilik. Uish, tengok Sudan, pokok cantik. Dia tumbuh. Gila. Ni anak-anak ni. Bahagian ni dah terbelah.
Biasalah rumah lama yang tak dijaga kan, mana-mana retakan tu kalau dibiarkan akan melarat. Mungkin dulu ada ada katil kan dengan almari baju tu. Style aircon dulu, aircon unit tunggal ataupun single unit. Dia berlubang kat dinding, yang bahagian lubang angin ni kat dalam, luar dia bagi bahagian kompresor. Zaman sekarang biasanya dah guna 2 unit luar dengan unit dalam. Unit dalam kita punya yang blower tu kan, unit luar kompresor. Dulu mana ada, dulu macam tu lah. Dulu punya aircon kalau pakai memang orang kaya, dia punya power tu tinggi tu, mahal bil. Klasik. Ada album. Saya tak pasti gambar dekat rumah ni ataupun gambar dekat tempat lain, tapi ada bahagian dalam gambar tu yang saya nampak macam bahagian sini kan. Mungkin lah. Oh, ni bahagian ruang tamu. Pintu masuk yang utama. Oh, sama, ada coretan ni. Tak tahu coretan apa ni. Tak pasti kenapa rumah ditinggalkan. Mungkin mak ayah dia dah tua, dah meninggal. Anak-anak pun ada rumah sendiri, ada keluarga sendiri. Dan kita janganlah, orang luar kan, janganlah kita memandai mereka cerita, membuat andaian macam keluarga ni tak bertanggungjawab lah, mengabaikan harta benda lah, membazir lah apalah. Kita bukan tahu pun apa kisah sebenar kan. Kau ingat nak handle harta macam handle apa? Macam handle urut apa? Macam handle apa? Roti gardenia kat dapur kau. Jom Suren. Nah, dan pada waktu dulu saya pergi tu, saya berdiri di situ dan ada gelandangan dekat sini yang sedang membaca buku. Atas. Ha? Kita orang nak masuk, tapi ada orang dalam tu. Gelandangan. Tu kan? Dengar-dengar dia agresif. Nak togo, nak ambil risiko pula. Kita tengok macam mana.
Dah. Cantik Umai. Tapi tak boleh masuk. Takut. Kita tekan tu. Sikit benda bodoh lah. Tak tahu buku apa dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ni antara barangan dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Risau tak kita tahu ni. Katil. Dikatakan barang sini asalnya elok, walaupun telah ditinggalkan lama, tapi dirosakkan oleh ada gelandangan. Tahu gelandangan mungkin kesihatan mental dia kurang bagus. Uish, kau ni. Jadi berbalik cerita tadi, kesihatan mental kurang bagus. Dia banyak merosakkan barang-barang dalam ni. Tengok, mungkin dia juga pernah tidur sini kan. Bau pun bau semacam bau hamis. Yang klasik. Kita ke bahagian balcony. Besar balcony dia. Oh, sampai ke belakang. Tak salah, beberapa tahun lepas atas ni awning dia masih ada. Walaupun panas, angin kuat. Ada benda menarik. Ni saya rasa mungkin rak TV ke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bathtub tu. Pilih klasik, air panas, air sejuk. Mana rumah ni bukan biasa-biasa. Mana mungkin atuk, kata atuk lah, tua kot, owner rumah ni kan. Mungkin juga datuk owner rumah ni, mungkin orang berada berjawatan besar kan. Tengok, banyak barang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Ni Yasin.
Rasa betul lah terlahan saya. Rasa owner rumah ni dulu boleh katakan sebagai pangkat datuk lah. Mungkin juga datuk. Bila sebab apa saya kata pangkat datuk, rumah ni saya rasa tahun 70-an punya binaan. Tengok kalender dia 81. Sebaik dia tu. Apa wardrobe ni? Lampu klasik ni. Ini frame gambar. Sesiapa yang hidup pada zaman ni memang kenal lah benda ni. Ui, tak perasan. Yeah. Klasik. Banyak sebenarnya briefcase atau beg bimbit. Ini sana tu beg besar luggage, tu lagi yang ada beg biasa. Saya rasa ada sebab lah kenapa ahli keluarga meninggalkan rumah ni. Oh, ini bau dia agak kurang menyenangkan sebab mungkin gelandangan buang air ke kan. Bro, minyak angin lama cuka sikit. Minyak angin apa ni? Cuka sikit. Rokok ni, rokok. Benda rokok. Ni bantal. Mungkin gelandangan pernah tinggal di sini kan, dia tidur sini. Ni dah masuk ke? Oh dah. Dan dokumen putih. Jom. Usia rumah ni tadi paling tua, yang paling tua yang saya jumpa dia 81 lah kalender. Dan gambar tadi yang saya jumpa dekat dapur sini tadi, tahun 94. Mana tahun 94 rumah ni masih berpenghuni Mana tak jauh lari dengan maklumat yang saya dapat, yang rumah ni ditinggalkan pada, saya jumpa tu dia kata ditinggalkan pada awal 90-an. Kalau gambar tu 94 tak jauh lari Sayang rumah ni.
Dulu kalau beberapa tahun lepas yang saya pergi sini, sini saya boleh duduk sana, saya rakam rupa bentuk rumah ni. Tapi sekarang dah lama, mungkin dah kemas, mungkin pihak majlis kemaskan tempat ni mungkin setahun sekali kan. Dan pada masa saya pergi tu, bernasib baik dia orang baru kemas kan, lapang kan pasal ni. Tapi sekarang ni belum kemas, tak tahu apa benda dalam ni. Sampai di sini sajalah perkongsian kami pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Sampai bertemu lagi dalam rakaman penerokan urban yang lain bersama saya Wolfhagen dan pendamping-pendamping yang saya jumpa di tepi jalan. Yeah. Pada kali ini, terima kasih kepada student kerana sudi bersama saya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye bye. Yeah.